Rusa-rusa tu lah. Pusing kan? Nampak dia orang banyak lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Macam berbual normal lah. Dah lama tak buat vlog lah. Saya ada Aziz 636. Okey, saya nak cerita pasal XADV. Maaf lah kalau mic penuh bunyi angin. Saya pakai mic intercom sambung dengan bluetooth. Kalau tak jelas tu maafkanlah saya. So mana pergi 636 saya dah jual dah motor tu. Saya dah jual 636, saya ambil motor ni. Sebab jual 636 saya dah yalah. Saya ni bukan jenis yang selalu pergi exercise. Jadi bawa motor tu makin lama makin sakit. Sakit tangan, sakit pinggang. Lagi-lagi kalau rama tak right. Kalau bawa isteri belakang lagilah. Dia peluk. Lagi pressure dekat tangan ni. Tangan ni dia menekan gini. Maaf satu view dia saya buat. Maksud saya pakai Insta360. Kalau boleh tengok depan, kalau tengok belakang saya lah. Jadi apa ambil XADV sebab dia motor tegak. Dia skuter, dia pakai rantai. Itu je lah. Ya, skuter ni majoriti sekarang orang label motor bangsawan, motor kayangan, motor orang kaya. Siapa yang mampu dia beli motor, dapat beli motor ni. Betul tu. Ramai yang cakap. Betul lah. Sebab saya baca komen. Baca komen kat Instagram, TikTok, YouTube, semua saya baca. Alhamdulillah, saya jual 636 tu. Lepas tu terus beli ni lah. Alhamdulillah lepas saya beli dekat Ari Motorcycle dekat Pemas Jaya, belakang Ion Pemas Jaya. Dekat Johor Bahru lah. Sekarang kerja bukan kerja kilang, sekarang bukan kerja bawa lori lagi, sekarang kerja Singapura. Alhamdulillah tahun 2002 saya masuk lepas border buka. Lepas border buka saya masuk terus ada kerja sekarang bawa bas. Singapura panggil bas captain. Company saya mati. Alhamdulillah lah. Saya review ke motor ni. Sebab kalau kat YouTube dah banyak sangat lah review. Saya kalau review, tengoklah saya jarang buat list review. YouTube pun saya stop bila Saya stop lepas sebelum COVID sebenarnya. Sejak kerja bawa bas ni, saya dah tahulah perangai-perangai. Woodlands Avenue 2, exit close on SLE. Sejak kerja bawa bas ni lah, saya tahu perangai-perangai warga Singapura, pemandu Singapura, cukup berhemah. Urusan ni kan menjadi Dan kalau korang nak tahu, taksi ni lah paling, mana-mana taksi yang korang nampak kat Singapura ni memang paling bagus. Paling bagus sebab korang kena berhati-hati kalau tengok diorang. Hari ni tak cakap banyak, cerita pendek je. Yalah. Selamat malam dan Assalamualaikum. Okey, kalau korang nak tahu sekarang Malaysia sudah pakai sistem MyNIS ke tak tahu macam bunyi dia. Ejaannya MYNIISE. Dulu ada My Border Pass, tapi My Border Pass tu dia dah tak pakai sangat. Sebenarnya counter dia masih wujud lagi. My Border Pass. Seberang sana MyNIS.